kita ni nak buat pendapatan lebih, nak lebih masa tak cukup. Nak guna tenaga pun tak kurang. Nak buat berniaga, modal jual burger, modal besar, untung RM3 RM4. Apa berniaga yang boleh senang? Tapi dengan ada telefon ni, telefon boleh buat perniagaan yang paling murah RM10. RM10 okey. Tapi yang mana nak buat perniagaan yang jenis tak ada risiko, maksudnya ada permintaan tinggi, adalah komunikasi. Telefon ni semua orang pakai, semua orang akan guna. Walaupun telefon tak canggih, tapi internet mesti kena ada je. Nak guna untuk bayaran, nak guna untuk online, nak guna mesej, nak guna application, nak guna apa. Tapi selama ni pakai telefon, kita top up bulan-bulan, kadang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Kadang-kadang buat singkat tu, nombor tu pakai waktu college lagi, you lagi. Lama tau setia dengan telefon. Tapi telefon yang setia tu tak pernah dapat lagi bayaran ataupun bonus ke. Macam kita ni pengguna setia kan, tak pernah. Pernah dapat? Kalau pernah, memang bagus. Saya pernah. Tapi ada satu syarikat, nama dia Sikat ni, Asnet. Dia bagi kita satu program yang mana kita recommend dekat orang tu guna top up RM35 je sebulan. Top up adik ke, abang ke, kawan ke yang nak buat duit juga ataupun nak jimat ke tempat duit juga, ni memang penting. Dia guna juga Asnet. Dia top up sebulan RM35. Kita ni sebagai influencer ataupun upline akan dapat RM4. RM4 kali dengan 10 orang, kita dapat apa? RM40. Itu tak termasuk lagi kalau dia join package lain harga lain. Ini package yang paling murah, RM35, RM200. Kita dapat RM40 sebulan. Jadi RM40 ni kita guna untuk top up telefon ni, Sikat ni. Kita dah terlepas satu beban bayaran bulanan. Minyak dah mahal, makan dah mahal, sewa rumah mahal, barang mahal yang kita tak boleh kontrol. Yang ini kita boleh kontrol. Atas kita. Lepas tu, orang yang 10 orang tadi, dia pun nak jimat juga, dia pun nak pakai internet free. Dia cari 10 orang juga, kawan ke, sepupu ke, saudara ke, dia call, dia cari. Kita akan dapat berapa? Kita akan dapat 80 dan 3% daripada level kedua. Dan level ketiga pun kita dapat lagi. Orang yang 10 tu cari lagi 10. Simple. Singkat RM10, top up RM30, kita dapat duit RM40. Sampai bila? Sampai bila-bila. Tidur pun dapat duit. Orang pergi mana pun tu dia. Kita penat sekali. Buatlah keputusan yang bijak. Untuk apa? Untuk lepas daripada beban hutang, beban bayaran bulanan bil internet. Selama ni kau bayar, kau tak apa-apa. Kau nak setia sangat, apa hal tu? Kau nak setia sangat? Kau ingat telefon tu ada kesian ke kau? Fikir betul-betul lah.